Ini ringkasan pantas kita tentang 5 jenis kata adjektif yang sangat mudah dan menyeronokkan. Kata adjektif ni sebenarnya macam perkataan ajaib yang tolong kita terangkan rupa, sifat dan perasaan sesuatu benda atau orang supaya cerita kita jadi lebih menarik. Pertama, kita ada kata adjektif yang terangkan rupa fizikal, iaitu warna dan ukuran. Kata adjektif warna ni semestinya terangkan warna sesuatu, macam biru, merah, kuning, hijau dan putih. Untuk kata adjektif ukuran pula, ia terangkan saiz benda tu. Contohnya, tebal, nipis, tinggi, rendah, panjang dan pendek. Kedua, kita beralih kepada sifat dalaman kita pula, iaitu kata adjektif keadaan dan perasaan. Kata adjektif keadaan ni terangkan sifat seseorang atau situasi. Contohnya macam cerdik, bijak, cantik dan rajin. Kalau kata adjektif perasaan pula, ia terangkan apa yang kita betul-betul rasa dalam hati, macam rasa pemalu, takut, rindu ataupun marah. Ketiga, yang terakhir sekali, kita ada kata adjektif panca indera. Ia terangkan konsep yang libatkan 5 deria kita tahu, iaitu rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh. Cuba bayangkan bunyi yang bising, bau yang wangi, permukaan kasar dan licin bila disentuh, serta makanan yang rasa masam, pahit dan manis di lidah kita. Jadi, pastikan kamu semua gunakan pelbagai jenis kata adjektif ni setiap hari supaya ayat dan karangan kamu jadi jauh lebih hebat serta mudah difahami oleh semua orang.